Dalam duka yang paling mendalam, Rasul tetap teguh berdiri diam. Kehilangan insan tempat bersandar, namun risalah terus disebar. Khadijah pergi, hati terluka. Abu Talib pula menyusul jua. Tiada lagi pelindung dunia, namun iman baginda kian perkasa. Dicaci, dihina, dilontar batu. Di Taif, tubuh baginda tersentuh pilu. Namun, baginda tidak berpaling lalu, tetap bersedia menyambung tugas suci itu. Keteguhan lahir dari keyakinan. Kesediaan lahir dari keikhlasan. Rasul mengajar erti pengorbanan. Dalam susah, tetap taat perintah Tuhan. Baginda tidak menuntut perbelaan, tidak menyimpan dendam di perasaan. Sebaliknya, doa menjadi senjata untuk umat yang masih alpa. Dari tahun duka lahir kekuatan, dari kesedihan tumbuh kesiapsiagaan. Rasulullah bersedia menghadapi cabaran demi menyampaikan kebenaran. Wahai umat, contohi jejak baginda, teguh dalam iman, bersedia berbakti sentiasa, kerana jalan dakwah penuh ujian. Namun, janji Allah pasti kemenangan.